الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم أعظم رغبتنا في القرآن واجعله نورا لأبصارنا وشفاعا لصدورنا وذهابا لهمومنا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به ميزاننا وارزقنا مع النبي والآل الأحيار. Segala puji-puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW, ahli dan ahli keluarganya, serta para sahabat baginda, serta yang mengikut petunjuknya hingga hari kiamat. Ya Allah, ya أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Bismillah, hinggalah ke tahun ini. Mohon ada di antara mereka ni telah pun meninggalkan kita, maka saya kira sama-sama kita sedekahkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الأخت الرئيسة جلالة المحترم مدير المدرسة، حضرة المدرسين والمدرسة، زملاء التلاميذ وزملاء التلميذات، أقف أمامكم في هذا الصباح المبارك لألقي خطبة موضوعها الأسرة. الحاضرين والحاضرات جميعا، في قرية بعيدة عن المدينة توجد أسرة مسكينة وهي تتكون من زوج وزوجة وابنين وابنتين. الزوج يعمل كفلاح وهو يذهب إلى حقله كل يوم في الساعة 7 صباحا ويرجع منه في الساعة 4 مساء. وكانت الزوجة تقوم بالأعمال المنزلية وهي زوجة صالحة تهتم ببيتها وتعتني بأسرتها. الحاضرين والحاضرات جميعا، نظرا إلى أن عمل الزوجة في الحقل يتسلم أجرة قليلة لا تكفي لسد نفقاته وأسرته، فهاجر هو وأفراد أسرته إلى المدينة باحثا عن العمل الذي يضمن مستقبل حياته وأسرته. الحاضرين والحاضرات جميعا، ومن حسن الحظ أنه قبل بالعمل في مصنع من المصانع وهو يتسلم مرتبا شهريا مقدار 700 رينجتين، وهذا مبلغ من مرتبه ينفقه لنفسه ولدراسة أبنائه. الحاضرين والحاضرات جميعا، فأما الزوجة فهي تبيع الأطعمة والأشربة في محل قريب من بيتها لسمع الزوجة رفع مستوى دخل الأسرة.
الحاضرين والحاضرات جميعا، والابنان يتعلمان في المدرسة الابتدائية، وهما تلميذان ذكيان صالحان، وقدم لهما المدير هدية ثمينة لتفوقهما في الامتحان. وكانت البنتان تدرسان في المدرسة الثانوية القريبة من البيت، وهما طالبتان صالحتان ومجتهدتان يحبهما المدرسون لحسن خلقهما. الحاضرين والحاضرات جميعا، والأبناء يؤدون واجباتهم العالية خير أداء، وهم يساعدون أباهم وأمهم في أيام العطلة المدرسية وفي أوقات الفراغ، والأم مع ابنتيها وهن يشاركن في إعداد الطعام والشراب في البيت. Terima kasih diucapkan kepada adik pensyarah tadi, adik Nur Anis bin Nur Azlan, yang mendapat tempat ketiga dalam pertandingan acara Sekolah-Sekolah Agama Rakyat Zon Ipoh. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, terima kasih diucapkan kerana sudi menjemput saya ke hadapan Majlis Ihtifal yang dimuliakan ini. Yang dimuliakan Tuan Haji Nasar bin Qutri, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Perak atau JAIP, beliau selaku perasmi Majlis Ihtifal pada tahun ini. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Junaid bin Muhammad Nur, Pengerusi Sekolah Agama Rakyat Masjid Sultan Yusof, para ahli jawatan kuasa Sekolah Agama Rakyat ini. Yang berbahagia Tuan Haji Ustaz Abdul Ghani bin Haji Muhammad Saleh, selaku Guru Besar Sekolah Agama Rakyat Sultan Yusof. Guru kanan Ustazah Sabariyah binti, jadikanlah ia sebagai pelita petunjuk jalan di sepanjang hayat kita. Tiada apa yang lebih berharga daripada pimpinan guru kita, apatah lagi guru yang membawa kita mengenali Allah SWT dan menarik kita ke syurga, bukan menarik kita ke neraka. Kepada para ibu bapa, kami mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kerana mendidik kami dengan begitu baik sekali, di samping sanggup mengorbankan masa dan wang untuk menghantar kami ke sekolah agama ini. Kami berjanji
Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Mahaban yang telah menjuarai Karnival Sekolah Agama Rakyat daerah Ipoh. Tuan-tuan dan puan, Sekolah Agama Rakyat Masjid Sayyid Yusof ini hanya dapat mengakar dan merimbun anak-anak tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara pengurusi majlis, Cikgu Abdul Rahim yang berbahagia berusaha menasihati seperti Ketua Pelum Bahagian Pendidikan Jabatan Umum Islam Perak sebagai perasmi hari ini, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Junaid bin Nasir, pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Sekolah Agama Rakyat, ahli Jawatankuasa, terusnya Tuan Haji Muhammad Alwi bin Muhammad Taib, penasihat Sekolah Agama Rakyat Masjid Sayyid Yusof, dan Haji Rahim, Tuan Haji Radhi, juga ini bekas yang dapat tua Sekolah Agama Rakyat Masjid Sayyid Yusof. Berpagar teguh tidak berpapan. Tuan Prasmi dari Tumpuan, silakan Tuan memberi ucapan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang berusaha Tuan Pengurus Majlis yang saya muliakan, Tuan Haji Muhammad Alwi bin Taib, penasihat Jemaah Pengurusan Sekolah Agama Rakyat, yang berusaha Tuan Haji Muhammad Junaid bin Nasir, pengurusi Jemaah Pengurusan Sekolah Agama Rakyat, yang berusaha Tuan Haji Abdul Rani bin Muhammad Saleh, berusaha merangkap setiausaha Jemaah Pengurusan, Tuan Haji Radhi Imam Masjid Sultan Yusuf, tuan-tuan, perempuan, ahli jawatankuasa, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasih dan saya hormati sekalian. Pertamanya saya mengucap syukur dan tahniah kepada sekolah ini yang telah berjaya mengurus dengan cemerlang bagi mendidik anak-anak yang telah diamanahkan oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan saya ucapkan tahniah Berkah Khailah. Tuan-tuan ada baju-baju lama, baju-baju kita pakai. Pada saya banyak baju saya bagi. Yang besar saya besar, simpan dalam beg bawah katil ke. Ada buku-buku rujukan, ada kewangan lebih. Tuan-tuan, bolehlah kita sama-sama buat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Terakhirnya, Majlis Khatam Al-Quran yang dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Hamdan bin Jalaluddin. Seterusnya, majlis kita akan teruskan dengan persembahan nasyid oleh murid-murid perempuan Sekolah Agama Rakyat Masjid Sultan Yusuf dapat sedia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik ini telah memenangi nasyid tempat ketiga.
Baik, terima kasih.